Penternakan belalang mungkin nampak pelik, tapi sebenarnya ia adalah satu perniagaan yang berkembang di beberapa kawasan di China. Lihat saja petani ini, dia sedang memberi makanan ke belalang di dalam rumah hijau. China mempunyai lebih daripada 1,000 ladang belalang. Serangga ini tinggi dengan protein, rendah lemak dan mendapat permintaan tinggi dalam industri makanan. Belalang betina boleh bertelur ratusan biji setiap musim dan dalam masa 2 bulan sahaja, ia sudah boleh dituai. Penjagaannya juga mudah kerana kebanyakan ladang menanam makanan belalang berdekatan. Jadi kos pun jauh lebih rendah. Belalang digunakan sebagai makanan untuk manusia dan juga haiwan. Ladang besar akan bungkus belalang dalam beg jaring dan hantar ke kilang. Manakala ladang kecil akan terus dimasak dan dijadikan hidangan seperti snack belalang goreng. Mungkin nampak pelik, tapi snack ini memang kegemaran tempatan. Berani tak anda cuba?